Kau tengah buat apa? Tengok. I punya ini aircon heritage ah. Ni Wah. klasik punya tau. Kayu polis lah ni. Ya, kayu polish. I tak nak cat mah. Ini tak mau cat mah. Jika cat leceh. Lepas tu ada kadang cat pun tutup urat-urat kan. I tak nak cat. So saya macam mana? Boleh guna beeswax ini. Ni wax lah. Ni wax lah. Lepas buat, kenalah gosok. Lap excess. Tengok. Furniture lah. Oh, polish lah. Betul. Ini beeswax dia boleh water repellent, no sticky, remove minor scratch. Jika ada sikit-sikit punya scratch, boleh hilangkan sedikit. Okay. So, ini eco-friendly punya produk tau. Ini eco-friendly punya produk. So, jika minat nak buat polish kayu ke, perabot-perabot kayu ke, bolehlah guna beeswax ini. Okay. Jika minat boleh tekan beg kuning beli. Jangan lupa follow, like and share author. Bye bye.